Korang tak tahu nak letak apa dekat kereta kan? Kau beli yang ni, HUD Head Up Display Warning Device ni. Dia boleh jadi macam-macam lah. Dia boleh jadi display untuk speed, dia boleh jadi jam dan sebagainya. Kita tengok dalam kotak So korang akan dapat dia punya kabel ni Type C untuk korang cucuk dekat korang punya USB dekat kereta ni. Kertas manual. Ni dia punya device tu lah. Kalau korang tengok kat sini, dekat atas ni ada solar panel tau. So korang tak payah nak charge. Korang letak di atas kereta, dashboard ni. So biarkan je, nanti dia akan auto charge lah. Cara nak on, tekan dekat tengah ni, tekan lama-lama. So dia akan keluar macam ni lah display tu. So kalau korang tak tahu macam mana nak setting dia punya display ni, korang boleh rujuk ke atas manual tu nanti. Display untuk jam, boleh jadi alarm, boleh display untuk speed kereta dan macam-macam lagi lah. Okay, device ni juga dia ada audio tau. Dekat bawah ni ada speaker, korang boleh dengar dengar tak? Dia punya saiz ni tak adalah kecil sangat, tak adalah besar sangat. Memang ngam-ngam kalau korang nak letak dekat atas dashboard kereta tu. Lagi satu, korang boleh tukar dia punya colour ni. Ada macam-macam colour. Ada hijau, ada biru, ada purple, ada pink, ada macam-macam lagi lah. So nanti double side tape ni korang boleh letak dekat bawah ni. Lepas tu korang boleh lekat dekat korang punya dashboard nanti. Macam tu. Dia yang best benda ni, korang tak payah charge tau. Sebab dia ada solar ni. Tu yang penting tu. Kebanyakan jam-jam yang ada ni, dia tak ada solar. Korang kena charge secara manual. Korang start baru dia akan menyala. Ni korang tak payah start kereta pun dia boleh menyala. Macam aku mungkin letak dekat atas ni ke, dekat sini ke. Tengok nanti aku try lah letak kat mana-mana. Benda ni juga boleh bantu korang untuk cek tekanan tayar tau. PSI dan PSA tayar tu. Korang kena set up sikit lah. Apa yang best ni lagi, device ni dia ada GPS lah. Kalau kau tengok kat sini dia ada tulis GPS kat situ. Selain tu dia ada juga feature-feature lain macam fit fotografi, speed warning, section speed control, dia ada speed limit reminder, dan macam-macam lagi. So macam mantap kan benda ni. Kalau korang rasa berminat nak beli, korang boleh tekan back kuning dekat bawah sekarang selagi stok masih ada. Okey, kita jumpa lagi untuk produk yang lain pula. Bye bye.